yang besok lusanya, yang dikumpul besok lusanya. Begitulah dikehendakinya. Jadi kita buat ni, bukanlah kita boleh tangguh-tangguh. Ada kerja yang boleh tangguh, ada kerja yang tu adalah tetap dah masa dia. Macam semaya 5 waktu ni tu ada tetap dah. Bila yang kita kena buat dan semaya gapo. Begitu juga puasa, begitu juga haji. Semua hak perintah mengenai kita nak buat ni, Tuhan telah tetapkan masa tu. Kecuali Tuhan rahsianya ialah hari kiamat. Hari kiamat itu rakyat kita. Jadi bila-bila wallahu'alam. Dia duduk rakyat ke Nabi, kiamat dekat, tak berlaku lagi. Kabar-kabar berlaku. Lagi tu je lah. Jadi dia kata janganlah kita nak menyesatkan esok semaya ni. Esok lusa kau nak sesat kali. Jadi kena kijunju selalu, buat selalu apabila diperintahkan. Ini suatu pasal menyatakan soal hak 3 hal yang memisahkan. Mula-mula adanya Adam. Hanya bab lain sikit lah dalam cara tu. Kedua Muhammad, ketiga Allah Ta'ala. Adapun Adam memakai tubuh, hati, nyawa, rahsia. Adapun Muhammad memakai syariat, tarikat, makrifah, hakikat. Adapun Allah Ta'ala memakai zat, sifat, asma, af'al dan rahsia. Jadi nawayaknya nyatalah hukum Tuhan ni. Kalau ada tu, kita kena tahu tubuh dia tu jirim jisim. Hati dia tu rahsia. Nyawa tu menyatakan hidup. Dan rahsia tu banyak lagi lah. 7 sifat, 8 sifat tu nyata dia ada. Jadi ada dia hak badan zahir menunjuk ke Adam daripada tanah. Ada daripada tanah air api angin. Adapun Muhammad, bila kita sebut Muhammad, dia nak menyatakan kepada kita amalan syariat, tarikat, hakikat, makrifah. Di mana amalan syariat tu melalui kata-kata dia, amalan tarikat tu melalui perbuatan dia, amalan hakikat tu melalui hati dia, dan amalan makrifah tu melalui rahsia yang dinyatakan kepada sahabat-sahabat dia ataupun orang rapat dengan dia. Adapun Allah Ta'ala, pula kalau kita bicara Tuhan, kita kena faham gapo dia zat, sifat, af'al, asma dan rahsia. Jadi kalau kita bicara lagu tu, maka kita tidak akan jadi sesat selama-lamanya. Lagu tu. Waktu kita mengatakan asyhadu, sedangkan tubuh kita dilihat oleh yang mengadakan. Kita ucap asyhadu an la ilaha illallah, merupakan penyaksian. Penyaksian maknanya sahih kita nampak bahawa atau kita yakin bahawa tiada dah Tuhan yang lain melainkan Tuhannya adalah Allah. Dan amalan yang kita buat ni tak ada dah amalan lain yang lengkap kecuali amalan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi gapo hak kita buat ni boleh tengok lah. Cara saya boleh tengok, cara tarikat boleh tengok, cara hakikat tak boleh tengok. Boleh reti je. Yang macam semaya, niat dengan tertib tu mana boleh reti je. Nak tengok tak boleh. Nak dengar tak boleh. Kita tahu benda gapo je kena ada dalam niat kita tu je. Waktu kita mengatakan Allah, sedangkan hati kita dilihat semuanya olehnya Allah, semata-mata hati. Jadi hak kita duk kira, duk sebut nama Allah seperti dalam niat tu, semua tak kita kata tu orang tak dengar ataupun orang lain tak dengar, kecuali semua tu dilihat, didengar oleh Allah semata-mata. Sama ada kita tu betul ke tak, kita niat tu ikhlas, kita niat tu khusyuk, kita niat tu betul tak kita menyerah kepada Allah Ta'ala. Waktu kita mengatakan ilaha, sedangkan nyawa kita dilihat semuanya yang punya semata-mata nyawa. Apabila kita kata ilaha, ilaha ni maknanya nak menyatakan Tuhan lain ni tak ada. Jadi sama ada zahir kita ataupun nyawa kita, hati kita ni nampak. Kenapa nampak? Kerana kita diberi hidup atau pada nyawa ni, masa itulah kita boleh mikir, boleh nyata, boleh reti gapo Nabi kita tinggal kepada kita, suruh menyatakan tak ada dah Tuhan lain, ilaha, tak ada Tuhan lain. Waktu kita mengatakan illallah, la ilaha illallah, sedangkan rahsia kita dilihat kesemuanya olehnya oleh Allah. Jadi ya kita dalam kita mengucap tu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah tu Tuhan nyata, Tuhan tahu, Tuhan nampak, tetapi benda tu rahsia. Situlah Tuhan menilai kita ni sama ada kita yakin atau tidak kepada Allah. Ada mulut kita kata yakin, tapi kadang-kadang hati kita tak yakin. Sebab itulah hari ni ramai orang yang mengaku Islam sudah jadi kafir. Sebab dia tidak yakin dengan Allah dan tidak yakin dengan Rasulullah. Maka dia tu orang lain. Tu kata mereka lah bagus, maju, apa nama ni. Kalau apa alim, dia royak orang lain, tidak royak Nabi. Nak sebut orang lebih tu bukan Nabi. Lon, orang lon. Sedangkan alim sekali dalam Islam ni Nabi kita lah. Tak ada nak lawan dah. Tapi ada orang berani kata, oh syekh tu lah, syekh ni nyapuja lah, syekh ni nyapuja, syekh ni kono-kononnya syekh ni lebih. Seolah-olah daripada Nabi pun lebih dia lagi. Lord ni. Berlaku benda-benda begitu. Yang digelar khurafat. Jadi benda tu boleh berlaku. Sebab apa? Sebab orang tak nampak Nabi. Orang tak nampak Tok Syekh tu. Hak ni hak berat ni. Sedangkan Tok Syekh tu buat hak Nabi. Kalau ada lain pada Nabi, kita tak boleh terima. Lagu tu. Kena ada pun lagu tu. Jadi, kecuali Allah saja Tuhan yang menjadikan rahsia kepada kita. Jalan mengesahkan Allah dalam rakam diri. Bagaimana diri kita ni potik rekoder rakam. Dalam kita mengesahkan Allah.
dinyatakan oleh Datuk ni lah. Apakah awal Muhammad, dia kata? Awal Muhammad itu nurnya Allah. Jadi awal Muhammad dia juga digelar kepada Nur Muhammad. Nur Muhammad ni Tuhan jadikan daripada Nurullah. Mana Tuhan daripada diri dia tu dia buatkan Nur Muhammad. Jadi Nur. Daripada Allah Tuhan buatkan Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad ni lah mula-mula kejadian alam. Dalam ilmu Tuhan. Bukan zahir alam lagi. Alam ni dalam ilmu Tuhan. Kalau kita mengaji tarekat, dia panggil alam alam wahdah. Hak Tuhan saja tu alam ahdiyah. Turun kepada alam wahdah. Dia turun kepada alam wahidiyah. Itulah maknanya nak menyatakan alam ni. Jadi asalnya daripada Nur Muhammad. Tuhan gelar lah tu. Tuhan gelarkan asalnya daripada Nur Muhammad. Apakah akhir Muhammad? Akhir Muhammad itu ialah rohaninya. Akhir Muhammad tu ialah gapo ada dalam rahsia Nabi kita, iaitu dalam amalan dia yang rahsia, yang tak nampak. Jadi Nabi kita tu merupakan Nabi terakhir. Dia semua yang dia buat tu adalah semata-mata daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada satu pun dia buat daripada nafsu dia, atau daripada dia fikir, atau dia gamuk-gamuk, tak ada. Semuanya jelas daripada wahyu Tuhan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi dia tidak kata apa-apa kecuali hanya diwahyukan kepadanya baru dia rakyat kita. Apakah zahir Muhammad? Zahir Muhammad itu rupanya rupa Nabi kita lah. Rupa Nabi kita, sifat hak zahir Nabi kita. Supaya orang riwayat dia berjumpa dengan Nabi Muhammad dulu. Rupanya begini, tingginya begini, tubuhnya begini, mukanya begini, pakaiannya begini. Itulah yang menunjukkan zahir Muhammad. Hak mana dia hidup di Mekah, di Madinah tu, sehingga akhir hayat dia tu, apa yang dia buat itulah merupakan zahir. Tuhan tunjuk zahir Muhammad. Apa yang kita kena fikirnya pertama sekali, zahir Muhammad ni mempunyai akhlak yang terbaik. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Pada diri Muhammad tu akhlaknya terbaik. Apabila terbaik, tak boleh kita nak tik sikit abu. Nabi kita pun ada salah juga. Maknanya kalau kita kata begitu, bererti kita engkar pada perintah Allah. Kalau bagi orang tak tahu, dia kata kafir tu. Kalau kita berani tik Nabi kita, berapa tak boleh tik tu sebab gapo hak Nabi kita royak tu hak tu tak ada sahabat hak dia. Kalau kita banyak kita fikir kalu-kalu, kalu-kalu gini betul juga. Tak langgar hak tu lagi nak aku buat ni, betul lagi ni. Padahalnya benda tu menyalahi. Membuat pakai buah kalu kan. Nabi kita dia pakai buah wahyu. Lagi tu tak wahyu dia tak buat. Lagi tu dia tak kata. Apakah batin Muhammad? Batin Muhammad, batin diri Muhammad adalah nak menyatakan semuanya hak Tuhan. Dia kecek hak Tuhan. Dia duduk hak Tuhan. Gapo apa bagi Muhammad tu, tak ada dah diri dia tu, ya ada hanyalah Allah Ta'ala. Ibarat gitu. Batu tubik pakai nama tu halu bersama wajhullah tu. Dalam Quran tu. Nabi kita duduk situ. Setiap masa dia ingat Tuhan.
Tak seperti kita. Lepas tu bini ramah tu ingat Tuhan gua. Dia bini ramah pun setiap yang dia buat tu adalah wahyu. Untuk dia tu ingat kepada Allah. Dia nikah pun Tuhan suruh. Wahyu ke dia suruh nikah. Dia nikah. Kan? Tetapi dalam cerita, oleh kerana ada unsur Israeliat, seolah-olah Nabi. Nikah seolah Nabi nak nikah. Seolah-olah. Tinggal dah. Hak tadi. Hak kita tak percaya. Nabi ni hanya buat berdasarkan wahyu tadi. Tuhan dia suruh kita pegang tu. Nabi ni dia tak buat kecuali wahyu. Tiba-tiba kita kata, Nabi nak bini ramah. Tak. Kalau Tuhan tidak wahyu, dia tak buat. Atas kereta Tuhan berlaku. Dia buat. Daripada A ke Z tu, kereta Tuhan. Hak ni kena betul pada pemikiran kita ni. Lah ni kita duk kata macam-macam ke Nabi tu. Menyalahi kita kata. Orang tuduh kita pula orang munafiki. Islam juga. Allah dikata nak akad Nabi pun. Nak puja begitu mau Nabi. Orang tak boleh puja Nabi sepatutnya Nabi tu. Mana kita buat Nabi tu Tuhan lah. Maka ada ajaran sesat kata sebenarnya Tuhan ni ialah Rasulullah. Tu biar tu pula dia kata. Ajaran sesat, ajaran karut. Dia berani kata begitu. Pasal dia tengok pada Nabi buat dan semuanya Tuhan. Maka dia kata Nabi ni Tuhan. Sesat lah. Nabi tidak Tuhan, Nabi ni Rasul. Suruh. Hak jo suruh. Kalau kita. Hak jo suruh. Tuhan suruh apa dia buat. Tuhan larang dia tak buat. Hal gitu ya lah. Itu ya. Maknanya Rasul ni lagu tu ya. Pendirian dia atau pegangan dia tak seperti kita lah. Kita ada banyak buah kalu-kalu. Mungkin banyak lagi kita letak lah ni ayat yang paling bahayanya lah ni kita selalu guna ialah suka baik. Kita mesti suka baik dari semua hal. Jadi kalau orang kafir bunuh Islam pun kena suka baik. Kalau orang kafir bunuh orang Islam pun kena suka baik. Tidaklah benda lagi tu benda tak betul ke? Sedang kata wa tujahidu fi sabilillahi amwalikum wa anfusikum. Mu kena berjuang. Mu nak lawan orang kafir ni dengan harta kamu dan diri kamu. Nak lawan. Jok kita lah ni tak boleh lawan. Kita ni la ikrah fi din. Tidak ada paksaan dalam agama pada orang kafir. Kita bawa lagu tu. Sedangkan hak tak boleh ni kita paksa dia suruh masuk Islam tak boleh. Tetapi kita kena royak ke dia hak Islam ni. Masuk tak kira lah. Supaya Nabi duk royak kamu tolik je. Kepada dia jadi Rasul siapa kau dia. Siapa kamu tolik nak meninggal duk royak. Kawan tu tak. Tak masuk Islam pun. Ini sebab Tuhan kata hak hidayah nak menjadikan masuk Islam tak aku, tidak aku. Bukanmu Muhammad. Lepas kita kata Tuhan tegur Nabi. Tidaklah nak royaknya Tuhan suruh kita yakin gapo berlaku kepada Nabi tu hak Tuhan. Tu ya nak royak tu soal. Tapi kita nampak Nabi itu tak kena hak Tuhan tetap kepada saudara dia. Seolah-olah tak. Jadi orang kafir duk jualnya Nabi sendiri pun tak reda. Dia kata. Tak reda pak saudara dia tu kafir. Tak, Nabi reda. Tetapi kita tunjuklah kepada umat dia ni. Walaupun kafir sebab pak saudara dia tu seolah ayah dia. Maka wajib dia taat. Ibu bapa lah ke mana-mana pun wajib kena taat. Tak kira dia kafir ke, tak kira dia Islam ke, tak boleh menderhakai. Orang kata lagu mana derhaka ni? Tuhan jelas dia royak dalam Al-Quran tu. Wa kullahuma uffin. Mu jangan kata pun jangan. Pun jangan.
jangan. Tunggu dulu kau, jangan, tak boleh. Wala tanharhuma, jangan dia kau. Kalah tu, ayah lagu tu. Yang tak betul tu. Tak betul tu ayah lagu tu. Tak betul je. Ni, kalau kita ngaji ni. Kalau kita PhD tu ni. Ayah moga nak kita ni, misal. Nak kita tegur ayah kita tu dengan herdik. Dengan dia kau. Tuhan lari, wala tanharhuma. Wa kullahuma, katakanlah kepada keduanya, kedua ibu bapa kita ni. Kaulan dengan perkataan karima yang mulia, yang sedap dengar. Dia dengar sejuk mata hati dia. Lemah lembut. Dia tak perasa sedih, perasa terkilir, tak ada perasa tak comel. Senyum semua apabila dia dengar daripada anak dia. Hak ni apa ayah kita nak buat ni. Kalau kita main dengan mak kita bergerak main-main je. Mak kita tak sekolah. Kita ngaji ke payah universiti. Agak lah. Kecek tu agak semua. Kita sekolah. Tapi kena acak minta maaf. Tu je lah. Minta maaf dengan mak pak kita. Alah gitu. Terutamanya golongan XYZ ni. Inilah golongan yang paling malang sekelah gila ni. Golongan X ni maknanya dia buat benda tu lagi. Golongan Y ni saya tanya, apa buat gini? Allah ni golongan Z. Dia tak dengar dah kata kita. Dia nak buat kita hamba dia, anak-anak kita. Jaga-jaga. Moga hadis kata begitu. Tanda kiamat yang terakhir ni, di mana ibu-ibu melahirkan melahirkan tuai-tuai. Jadi kita jadi hamba dia. Allah cuma tengoklah anak. Bapak ni Allah lah sungguh tak sekolah dulu. Atas anak ngaji atas anak sekolah. Kalau boleh atas pakai dari kelas. Kalau boleh. Kita dulu berjalan kaki pergi sekolah. Tak boleh Allah ni kena atas. Takut orang apa ni tu. Allah ni orang ambil budak, curi budak, buat lari budak, belah ambil bagai dalai kita kata dah. Pasal apa kita kata gitu? Pasal kita tak agak Tuhan. Kita ingat hak jaga kita ni orang, tidak Tuhan. Ni, pas nak pergi tu, ayah kecek senang, pasal ayah kecek senang. Tapi kita nak pergi duduk situ. Gila, anak-anak di sekolah jalan kaki lah, berdekat sekolah tu. Tak tergamuk, atas juga dengan kereta, dengan motor. Takutnya nyekor demo tengah jalan. Tu. Kita seolah-olah tak agak Tuhan. Yang jawab orang lah itulah ikhtiar. Ikhtiar cara kita nak agak Tuhan jaman lah ni. Pulak dia kata begitu. Jadi, gapo-gapo berhelah kita tu untuk membolehkan kita tu duduk jadi hamba anak hari ni. Lagu-lagu mana pun. Sebab hadis kata nyata lah. Bukan kata hadis ni dia royak tu kalu-kalu ya. Benar tu benar nyata. Uraian rakam rasio hamba tu adalah batin Muhammad. Rasio hamba. Rasio jadi hamba tu adalah batin kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab Tuhan kata subhanallazi asra bi abdihi. Maha suci Tuhan yang berperjalanan ke hamba-Nya. Jadi, hak Tuhan sebut hamba secara tudingnya, Nabi kita. Kita duk mengaku hamba-Nya. Kita duk kata kita hamba Tuhan. Nabi Tuhan aku. Hamba. Tidak jadi hamba guana, dah Tuhan sendiri. Hak dia buat tu kata hamba dia. Buat kita ni, tak ada saya kata manusia ni hamba aku, tak ada. Yalah gitu. Jadi kita ni hanya harap apabila kita bertakwa, Tuhan akan letak kita tu berapa darjat yang lebih. Dia mungkinlah ada orang bernasib baik, Tuhan akan boleh duduk sekali dengan rasul-rasul dan nabi dan wali-wali. Itu je lah kita, kelas kita. Jawab pula setengah orang. Kalau setara tu tak sebab ibadat berapa lah, buat tu tak dah belakang kan.
Kita tahu ke tak? Tahu ke kita nak ke datang surga ke neraka? Tahu ke tak? Apabila tak tahu, fa in tanaza'tum fi shay'in farduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kita tak tahu, kena kembali pada Allah dan Rasul. Tengok dalam Quran hadis. Dalam Quran hadis tu kata, misalnya surah ayat dah lah, banyak dua ayat dah, ulia-ulia aja ni. Man qala la ilaha illallah akhirul kalam dakhala jannah. Hadis katanya, hak boleh masuk surga ni orang ada la ilaha illallah. Sehingga akhir kali, sehingga nak mati. Ada. Kita kata dia nak mati, boleh sebut. Kita kata sama ke. Belum tentu lagi. Sebab kita tak tahu. Kita lagu mana ni, hak tu tetap. Syauqadim ni. Surga ke neraka. Cuma kita sebagai sebagai manusia ni, harap-harap kita tak molek lah. Dengan kita buat hak dia suruh, cuba tinggal hak dia lagi. Ya? Lagu tu, kalau buat juga minta apa lah. Kita je lagu tu je lah. Batin Muhammad adalah zat Allah. Jadi maknanya hak rahsia kepada Muhammad tu semuanya hak Tuhan. Bukan Nabi Muhammad tu Tuhan dah, tetapi hak diri Tuhan. Sebab hak nyata pada diri Muhammad tu wujud. Sifat wujud, sifat Tuhan. Hayat, sifat Tuhan. Ilmu, sifat Tuhan. Kudrat, kuasa, sifat Tuhan. Iradat, kehendak, sifat Tuhan. Samuk, mendengar, sifat Tuhan. Basar, melihat, sifat Tuhan. Kalah tu sifat Tuhan juga. Dan banyak lagi sifat Tuhan tu selain daripada sifat kita yang ada net tu je. Lain daripada net tu sifat Tuhan berlaku. Amal apa ni? Tuhan berlaku. Cuma lo ni kita duk langgar semuanya. Kita tak khabar bahawa segala perlakuan yang nyata kepada kita ni adalah perbuatan Tuhan. Tuhan lah buat kita jadi gitu, jadi gini, jadi buruk, jadi baik ni. Cuma Tuhan pesannya, biar nyata di kita ni reda. Kalau reda, sebuah kisah, di mana dia ni bunuh. 99 orang dah. Pergi dekat orang rahib. Nyata ke dia ni nak jadi molek lagu mana. Tak boleh dah. Anda 99 ni aku ada ni. Bunuh kawan ni pula. Mau cukup 100. Apabila cukup 100, temulah orang yang betul-betul orang abid yang betul-betul kepada Allah ni. Dia kata Tuhan ni usah ke dosa membunuh orang. Kalau dosa seluruh dunia, sebanyak dunia lagi, Tuhan terampun. Tuhan apa lagi kecuali syirik. Syirik jangan, Tuhan tak ampun dah. Syirik ni menduakan Tuhan. Kita kata Allah tu Tuhan, pas kita kata orang kafir semua pun Tuhan. Menduakan Tuhan. Kita kecil atas adat. Adat tak adat pun jangan lawan. Jangan lawan hukum syarak. Jangan lawan hak Tuhan kata. Tuhan kata la ilaha illallah. Janganlah kita sebut hak lain pada Allah tu Tuhan. Allah ni tak apa, moga sebut dia saja, bukan kita etikot. Orang dia berhala. Kalau tak kira lah etikot tak kira kita dah kata telefon ni Tuhan. Misal pas orang Buddha tu batu kayu dia kata Tuhan. Orang pun Hindu dia dewa dia kata Tuhan. Orang Jepun tari dia kata Tuhan. Pas kita nak kata Tuhan, semua makhluk tu. Lepas tu kita kata, hak mana lagi hak kita suka? Selain pada Islam, hak semua Tuhan. Tak ada. Banyak Islam semua Tuhan. Tu punya kucak ada orang munafikin. Orang munafikin kata tak apa, semua agama adalah sama. Orang munafikin.
Jadi dia berani, dia kata semua agama adalah sama. Sedangkan Tuhan kata agama Islam ni yu'la alai, tinggi, dia lebih tinggi daripada segala-galanya. Nama Islam pun tinggi tu. Islam mana selamat, selamat dunia dan akhirat. Mana Islam. Tapi kita kerana tak nampak ni Allah langgar semacam. Zat Allah adalah rahsia hamba. Maknanya hak tahu zat Allah, dia tahu Allah, dia duk zikir Allah tu, hamba lah. Hamba ni, hamba Tuhan ni hak dengar kata Tuhan. Daripada Tuhan dia tak dengar dah. Tak kata-kata Tuhan dalam Al-Quran dan hadis ya. Lain pada tu bukan dia. Yang kita hari ni banyak perkara yang kita ambil daripada orang kafir. Yang kita skor baik. Pasal saat ini bukan skor baik. Skor baik. Apa kita skor baik kita ambil. Padahal benda tu berlawan dengan Islam. Ataupun benda tu syirik kepada Allah. Macam nak guano, dah nature. Nature ni maknanya semula jadi. Jadi benar tu salah tu apa? Apabila kita tu kata kafir tadi. Jadi zat Allah ni kita tahu Tuhan tu, diri Tuhan tu duduk kita lah. Apa kita tahu tu? Apabila kita tahu gapo asma Allah, gapo af'alullah, gapo sifatullah. Tiga tu tak ada lain, dia duduk di zat. Pas nyata di siapa? Di kita. Kita reti. Tuhan bagi reti je. Kecek kapur Tuhan bagi reti. Hakikatnya Tuhan lah reti je. Kita nak reti pun tak reti. Lah gitu. Nyawa hamba adalah awal Muhammad. Nyawa hamba. Mula-mula nyawa ni kita. Kalau kita ngaji mengenai kejadian bayi, apabila genap 3 bulan 10 hari, 40, 120 hari, hadis kata barulah ditiupkan nyawa. Ada mi baca kitab tu. Jadi 120 hari barulah dimasukkan nyawa. Nyawa itulah menunjukkan awal Muhammadnya. Mana jadikan kita ni manusia, maka laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tuhan jadikan kita ni sebaik-baik kejadian. Semua molek dia buat kita sempurna. Tak molek guana kita. Makan si bos lebih boleh. Orang lain tak boleh, malaikat tak boleh, tak serayak. Tak serayak apa ni, hebat malaikat. Tak boleh makan nasi. Kalau malaikat mai kita nak jamu nasi, tak boleh. Tak makan. Nabi Ibrahim meleh lembu muda. Hak comel, hak dia sayang. Hak dia pera. Nak jamu kau tamu dia malaikat. Tak makan dia betunya. Dia kata aku buat hak comel sekali. Lembu muda, lembu comel. Dia senyum kok. Dia dua tu. Barulah Nabi Ibrahim tahu ni malaikat dia. Ini tak makan. Tak makan kita nikmat bini beranak tak mudah dah. Tak apa sanggup bunuh ke bini beranak ni. Dia kata baik-baik. Baru ni bunuh dalam jambil tu. Budak 300. 301 dah. Nak kata 304. Kawan ni tak layak bunuh. Berapa tu? Kena. Sanggup buat kerana tu. Noyak kita. Tuhan bagi kita lah gitu. Setan ada balas kita. Jahat-jahat dia. Balas nak berutin. Tak ada. Tak ada. Jahat-jahat dia pun. Dia tak bunuh sama dia. Dia hanya goda kita. Suruh kita masuk neraka. Pas kita sayang ke dia. Ikut dia nak masuk neraka. Tak ada Allah. Tuhan kata dah. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Setan ni musuhmu yang amat nyata. Tiba-tiba kita duduk turut musuh kita. Tak ada arah.
Awal Muhammad adalah sifatullah. Ya, awal Muhammad dia kata sifatullah. Awal Muhammad dia terjemah kepada sifatullah. Sebab apa? Sebab yang ada kepada Muhammad, kepada kita ni, yang nyata kita ni merupakan sifat-sifat Tuhan belaka. Yang nyata di kita. Sebut tadilah. Sifat wujud, sifat apa ni, hayat, ilmu, kudrat, iradat tu. Sifat Allah adalah nyawa hamba. Nah, sifat Allah salah satunya nyawa bagi kita tu hidup tu. Hayat tu. Hati hamba adalah akhir Muhammad. Hati ni, hati kita ni, kalau kita nombor satunya hati kita ni, bapa kita kata serupa Nabi Muhammad hati kita ni sebenarnya. Nombor satunya hati kita ni, dia kecek benar. Dia royak benar. Dia tak say royak salah. Mulut kita royak salah. Hati kita royak betul-betul. Misal kita kata, kita berok tengah jalan. Orang tejok. Hati kata, ambil rokok tu. Tak tengok tahi aku ni tejok. Dia pusing. Siapa dia berok tengah jalan ni? Tak mikir semua manusia ni. Mulut berkata, tak tahu budak-budak nakal lah tu. Bisa. Jadi mulut tu, lawak lah dah. Hati kaya ada aku tu berok tu. Misalnya. Lagu tu. Akhir Muhammad ni kepada dia? Asma Allah. Jadi, semua yang nyata manusia ni adalah Tuhan bagi nama belaka. Nama berapa pun Tuhan lah bagi nama. Kita buat nama anak begitu begini pun, pada hakikatnya Tuhan lah bagi nama. Semua nama ni Tuhan lah bagi nama dalam bentuk kalam ma'ani. Tubik kok Melayu gini, kok Cina gini, kok Inggeris gini, kok Turki gini, macam-macam tubik tu hanya nak royak benda besar. Kalau nak royak telefon kok, nak royak telefon je lah. Bunyi tu macam-macam. Lagu tu je lah. Jadi semua nama ni adalah nama yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Asma Allah adalah hati hamba. Nak ambil ni sikit. Tubuh hamba adalah zahir Muhammad. Tubuh hamba ni zahir di Muhammad adalah. Zahir Muhammad adalah af'alullah. Zahir diri Muhammad tu semuanya hak tu pelaku belaka. Af'alullah adalah tubuh hamba. Jadi hak ikut hak Tuhan saat ni, ikut perintah Tuhan saat ni, itulah dikatakan hamba. Jadi kalau kita tengok siapa dia sebenarnya hamba ni, kita kata kepada kita lah, siapa dia sebenarnya hamba kepada kita. Nak faham, cuba contoh dah kita dengan kursi. Siapa dia hamba? Kita hamba pada kursi ke kursi hamba pada kita? Saya kata royak apa kali dah. Sebenarnya kita hamba pada kita. Hamba kursi. Dah. Dia ambil kursi siapa dia? Duduk atas kursi siapa dia? Dah kita lah hamba. Apa kita kata kursi hamba kita? Kursi kita buat. Buat kita. Lepas siapa dia hamba? Kita lah hamba. Lepas tu kalau kita gilah ke Tuhan. Kalau kita gilah ke Tuhan. Siapa dia buat manusia? Buat Allah ni. Siapa dia perintah surat gitu gini ni? Siapa dia pelaku ke Allah ni gini-gini? Tuhan. Dah Tuhan, maka hak tiga itulah hamba bagi Tuhan. Yang nyata di kita. Kita boleh kata gitu. Sebab itulah kita selagi kita hidup, nyata sifat hidup, kita disyariatkan untuk buat apa yang Tuhan suruh, tinggal apa yang Tuhan larang.
Sebab ada hidup. Kalau mati ada ditutup. Orang mati semayalah kamu ada. Tak ada. Maknanya Tuhan syariat kepada kita tu kerana ada rahsia dia. Wallah. Minggu depan ni payah juga tu. Allah zat sifat asma af'al tu macam-macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Ya Allah, ya Tuhan kami ini ya Allah. Dan jadikanlah ilmu yang amalan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami jadikan semua yang ya menyebut nama saya ya dan naik kepada saya ya ma'rifah wa nasyana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillah.